bagus. Dia bila kena link, masa kena kat stokin terus beli air hydromi. Tak mikir banyak. Walaupun beliau sihat, dia tak ada kecil mani, dia sihat. Cuma dia nak lagi sihat. Sebab asal rasa tak sedap mana dah deh. Rasa ada tua-tua sikit. Lepas tu terus beli. Tak mikir apa, tak payah pun tanya-tanya siapa. Sebab diri cikgu. Lepas tu kedua, tadi dia terus komit untuk inhaler. Kenapa? Sebab cikgu main seduh hari tu 1 jam dah. Hari ini pergi jumpa doktor mata, kita dengar good news. Cikgu Misa, ini testimoni terbaru ini ada. Cikgu Misa mau bilang, ni panggil surprise, dia tak tahu nak panggil. Mari Kak Misa. Cikgu Misa kita dari besuk ni. Niat nak tolong orang ya sharing. Siapa nak jual inhaler, rekod. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada Kak Ling. Sebenarnya dia adik saya. Saya kaknya. Pertama kali saya diperkenalkan dengan aktor ni melalui FYP. FYP Kak Ling masuk FYP saya, TikTok saya. Lepas tu saya masa tu sedang mencari-cari rawatan alternatif untuk sakit sikit badan sebab saya ni setiap bulan saya pergi mengurut. Lepas tu sebab apa? Saya ni ada penyakit misteri. Minta maaf banyak sangat yang rekod saya ni. Saya sebenarnya saya malu. Pemalu. Okey, setiap bulan saya mesti kena mengurut sebab saya ni ada pengalaman buruk masa lalu sebab saya pernah badan saya flat selama 3 bulan. Tapi saya tak pergi hospital sebab saya ni takut ubat. Sebab saya alergi obat, jadi saya selama 23 tahun sampai sekarang saya tak makan ubat. Walaupun saya sakit ke, selepas buruk tu mak bidan tu suruh saya makan ubat makan ubat Pinado je. Saya takut sebab saya ada sejarah alergi obat. Jadi masa tu masa FYP masuk dalam TikTok saya tu, saya tengah mencari nak buruk badan. Sebab saya kata saya malas dah nak buruk sebab bila ada satu kali tu saya buruk sampai leban-leban badan saya. Lepas tu saya kata saya malas dah, saya nak cari benda lain. Tiba-tiba masuk dalam FYP saya tak tahu benda apa. Saya tengok orang tu kata sedap. Jadi dia tanya sedap tak? Sedap. Lepas tu orang tu kata tengok macam orang-orang ni bergerak kan, ada denyutan. Saya kata nak cubalah. Tapi masa tu macam saya frust sebab saya atau mesej kat dia tak balas pun. Sedangkan saya ni emergency dah. Saya ada angkat kedua. Saya kata nak pergi buruk ke nak buat benda ni. Lepas tu last kali tu esokkan barulah dia balas. Balas pula. Saya kata dekat mana? Sebab saya tak tahu. Sebab saya walaupun rumah saya dekat Bacok, saya bertugas dekat Kuala Besut. Saya berulang. Lepas tu saya tak ada member pun kat sini. Lepas tu terima kasih sekali lagi lah kepada Cik Lin sebab apa? Sebab dia mengajak saya dan terusnya menjadi tim dia. Sekurang-kurangnya saya dapatlah berkenalan dengan puan-puan semua. Terima kasih. Lepas tu saya pun tanya dia dia balas saya punya mesej. Mesej saya pula, saya nak tahu dekat mana. Lepas tu dia tak bagi-bagi. Lepas tu saya kata macam mana pula orang ni? Ni saya kata saya ni dah saya pun fikir dua. Saya kata nak pergi jumpa orang lama dah. Saya kata nak buruk sebab badan saya memang sebulan sekali memang kena urut. Sedap saya di jam. Dia macam down, saya sengaja jadi jadi pekmo lah. Sebab dalam keadaan pengalaman lalu saya. Sebab satu lagi saya takut penyakit lama saya tu mari balik. Sebab kita stres kan. Jadi kita down, jadi kita jadi flat lah badan kita. Lepas tu esokkan pula link balas mesej. Lepas tu barulah dia hantar mesej saya. Lepas tu dia hantar location, barulah saya dengan anak saya. Kalau saya sebelum ni dengan anak, tapi oleh kerana anak saya tak ada seseorang. Jadi saya pun sekarang ni saya pun takutlah nak sebab tak ada member kan, kita ada confident nak jalan seorang. Lepas tu saya pun buruk Genki. Masa tu Link tak ada pula. Dia adik dia pula. Masa tu nak raya kan. Lepas tu nak raya tu saya minta tolong dia, minta tolonglah sangat. Saya nak buruk, saya nak guna alat tu macam mana.
Lepas tu Lim pun kita nak adik dia balik meraya kah? Cina. Nak raya Cina. Lepas tu adik dia Tan lah, Cikgu Tan tolong buat. Lepas tu dia cakap lah sikit-sikit, saya pun blur lagi masa tu. Lepas tu dia rasa sedap pula. Lepas tu saya buat kali yang kedua kan. Lepas tu sebenarnya masa tu saya sakit slip disc. Saya masa tu saya nak raya, tiba-tiba saya ni seorang yang berjaga-jaga lah sebab saya dengan keadaan masalah fizikal saya kan. Dalaman saya tak pergi check hospital sebab saya takut. Kadang-kadang tu saya check hospital, saya allergi apa saya check. Lepas tu saya tanya hospital, doktor nak bagi ubat. Saya kata minta maaf doktor, saya tak sedia ubat. Lepas tu doktor siap marah saya. Apa main kat doktor? Sebab ini contohnya bila kita kat doktor, kita dapat consultant lah. Kita jadi macam ada motivate sikit daripada kita duduk seorang rumah kan, kita memandang perasaan. Lepas tu saya pun berapa kali, 4 kali lah saya buat kan. Maknanya ada perubahan di saya tu, sampailah saya rasa ringan. Lepas tu ni anak saya pula, anak saya tiba-tiba dia tak percaya. Suami saya, anak saya memang tak percaya macam ni Genki alat elektronik ni, dia kata nanti elektrik ada renjatan dalam badan kita. Lepas tu anak saya pun tiba-tiba dia terjatuh dalam bilik air. Terjatuh, lepas tu dia tak percaya. Saya kata marilah kita pergi, sebab dia nak travel jauh. Saya kata marilah kita pergi. Dia pun sempat buat 4 kali juga kan. Maknanya alhamdulillah, dia kata macam meci lah mama. Dia kata belakang dia tu kan, maknanya dia jatuh tu dia kena bucu tap tu kan. Lepas tu pekak lah. Lepas tu dia buat 4 kali tu, kata magic, mana boleh jalan. Maknanya alhamdulillah. Lepas tu yang terbaru pula, mata saya ni masuk habuk. Saya tak tahu masuk habuk apa. Lepas tu hampir 2 minggu dalam mata saya ni macam macam ada pasir. Macam bila saya nak buka, macam dia macam berpasir lah, macam ada biji. Jadi pedih mata saya. Kadang-kadang tu dia menyucuk. Lepas tu saya pun seminggu sebelum tu saya pergi ada promosi rawatan mata. Saya pun pergi cek mata. Saya kata nak pergi cek mata lah. Lepas tu saya cek benda lain, kesihatan juga. Dia kata okey, darah saya okey, kolesterol saya okey, maknanya parah 5 belaka dah. Lepas tu asid urin saya pun okey. 4 point berapa tau asid urin saya tu. Sebab saya ni macam 3 bulan kalau saya rasa kesihatan saya normal, saya cek 3 bulan sekali dekat farmasi. Bayar RM25. 4 item boleh cek. Lepas tu baru ni okey kesihatan saya. Lepas tu mata saya pula, saya cek mata kanan saya ni, saya tengok dalam kamera dia lah. Dia cek dengan alat dia kan. Mata saya ni orak dia macam tengah tu, orak-orak dia tu darah dia berjalan dengan okey. Lepas tu yang kedua tu, mata kiri saya tu macam tengah tu dia macam berkiput sikit, penuh orak dia. Lepas tu ada satu salur tu macam darah dia tak jalan. Lepas tu hak tukang cek tu dia pun sajalah, dia kata puan, dia kata lebih baik dekat dalam mata sekarang, baik pergi hospital. Dia kata takut ada apa-apa mata. Lagipun mata saya sekarang macam kadang-kadang macam menyocok. Lepas tu saya pun pergi jumpa dengan Ling kan. Kebetulan hari tu saya nak suggest ada kawan saya punya anak dia umur 12 tahun kena stroke. Lepas tu saya hantar saya sajalah dekat cikgu tu pada Ling. Lepas tu dia datang, dia sanggup. Lepas tu sementara saya tunggu dia mari tu, saya kata nak buat rawatan mata tu. Jadi masa buat rawatan mata tu, Ling saja sejam je, tapi dia terlebih cakap. Dia terlebih buat rawatan tu lebihlah setengah jam, jadi sejam setengah. Lepas buat tu mata jadi fresh lah, jadi rasa macam bersinar terang je. Lepas tu saya pun masa tu masa Khamis baru ni, saya pun pergi rawatan pergi cek untuk kesihatan saya. Maknanya saya rasa macam saya nak cek diri saya lah, dengan umur kadang sekarang kan. Saya ni umur 50 lebih dah. Lepas tu saya pergi cek tu, saya kata doktor, saya nak tengok mata saya lah, sebab saya rasa macam mata saya ni ada macam denyut lagi. Saya rasa. Lepas tu doktor pun cek.
Doktor check tu dia kata tak ada apa pun dia kata. Lepas tu saya kata dia kata pergi cuci. Saya pun buat cuci memang kan. Ni bukti tangan saya kena masa saya saya pergi saya pergi tandas, saya nak ambil barang dekat tisu tu tajam sikit. Saya nak ambil kena ni bukti saya pergi klinik. Lepas tu doktor ni pun gini lah kata, sebab saya dah puas hati kan dengan dengan result doktor tu. Dia kata gini lah, cikgu, dia tak cikgu, kita buat selagi scan mata. Bila scan mata tu dia kata apa? Dia kata tak ada apa pun kiri kanan, okey je. Maknanya saya rasa macam ada efek lah, maknanya saya buat inhaler mata tu kan. Jadi rasanya memang mujarab lah. Dengan maknanya mata kata ada hidrogen tu kan, boleh menstabilkan darah-darah kita dalam otak tu. Maknanya alhamdulillah lah. Jadi saya rasa macam saya amat yakinlah dengan alat ni. Jadi saya terima kasih banyaklah kepada Cik Lin dan suami kerana memperkenalkan saya kepada Alken. Dan terima kasih semua. Terima kasih.